Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali. Anda tahu, kadang-kadang kan, pengajaran hidup yang paling mendalam tu datang daripada cerita yang paling ringkas. Hari ni, kita nak bedah siasat satu kisah mudah yang penuh dengan hikmah tentang cara kita buat pilihan dalam hidup. Dan semuanya bermula dengan satu soalan yang agak pelik kan? Macam mana sebiji stroberi yang kecil boleh jadi guru terbaik kita tentang integriti, tentang buat keputusan yang betul? Bunyi macam menarik. Jom kita selami kisah ni. Okey, kisah kita ni watak utamanya ialah Farid, seorang budak lelaki umur 7 tahun dan ayah dia yang sangat bijaksana. Latar tempatnya, sebuah kebun buah-buahan yang luas. Tapi ni bukan hari biasa-biasa kat kebun tau. Ayah Farid ni, dia ada satu misi khas hari tu untuk ajar Farid satu pelajaran yang sangat penting yang Farid akan bawa sampai bila-bila. Caranya, guna analogi 3 bakul yang istimewa. Pelajaran pertama dimulakan dengan bakul putih. Bakul ni simbolik untuk semua perkara yang jelas dibenarkan ataupun, dalam kata lain, halal. Ayah dia pun tunjuk kat pokok apple dalam kebun diorang. Farid, nampak apple-apple ni? Katanya, ni kita punya. Jadi, ia jelas halal. Maknanya, inilah benda-benda dalam hidup kita yang kita tahu kita boleh ambil, boleh nikmati tanpa ragu-ragu langsung. Selamat, betul dan hak milik kita. Okey, dari putih sekarang kita beralih pula kepada bakul hitam. Yang ini pula mewakili semua perkara yang jelas dilarang atau haram. Kemudian, ayah dia tunjuk pula ke seberang pagar kat kebun jiran. Ada pokok mangga, buahnya lebat, nampak sedap pula tu. Tapi, ada satu masalah besar. Itu bukan hak mereka. Ambil tanpa izin dah tentu salah. Inilah contoh paling mudah untuk faham apa itu haram. Jadi, bagi Farid masa tu, semuanya nampak macam senang sangat. Ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Hitam dengan putih. Jelas kan? Tapi, pelajaran yang sebenar-benarnya baru nak mula. Sekarang kita dah sampai kat bahagian yang paling tricky dalam cerita ni. Strawberry di atas pagar. Inilah dia kawasan kelabu yang kita panggil syubhah. Ceritanya, mereka terjumpa satu pokok stroberi yang tumbuh betul-betul atas pagar yang memisahkan kebun mereka dengan kebun jiran. Soalan pun timbul, buah stroberi ni siapa punya sebenarnya? Kita punya ke? Jiran punya? Farid macam budak-budak lain lah kan, nampak buah stroberi merah elok masak tu, terus dia tanya soalan yang sangat jujur. Soalan ni sebenarnya cerminan godaan yang kita semua hadapi. Bila sesuatu tu nampak menarik, tapi status dia tak jelas. Apa kita patut buat? Kat sinilah ayah dia perkenalkan konsep yang paling penting, syubhah. Ia adalah istilah untuk perkara yang samar-samar, yang kita was-was, yang tak pasti. Dia bukan dalam bakul putih, tapi belum tentu lagi dalam bakul hitam. Dia terapung-apung kat tengah-tengah. Dan ini dia jawapan ayah Farid, terus dari pesanan Nabi. Ayah dia tak cakap ya atau tidak. Sebaliknya, dia bagi satu prinsip yang hebat. Intipatinya, tindakan yang paling selamat, paling bermaruah ialah dengan menjauhkan diri daripadanya. Kenapa? Sebab bila kita mula bermain-main di kawasan kelabu, risiko untuk kita tergelincir masuk ke dalam kawasan hitam tu sangat tinggi, kadang-kadang tanpa kita sedar pun. Jadi, tinggalkan perkara syubhah ni ibarat kita bina satu pagar keselamatan untuk diri kita sendiri. Jadi, apa agaknya keputusan Farid? Jom kita tengok apa pilihan hatinya dan apa pengajaran terakhir dari kisah yang hebat ni. Walaupun nampak sedap dan teringin sangat, Farid faham pesanan ayah dia. Dia buat pilihan yang matang. Dia pilih ketenangan fikiran berbanding kepuasan sementara. Dia kembali kepada apa yang jelas dan pasti. Apple dari bakul putih. Inilah dia integriti yang sebenar. Pengajaran terakhir dari ayahnya ni, memang mendalam. Dia kaitkan pilihan Farid tadi tu dengan sesuatu yang lebih besar. Tindakan Farid tinggalkan strawberry tu bukan sekadar perbuatan luaran. Ia adalah cerminan keadaan dalaman dia, iaitu hati dia. Jadi, rumusan besar dari cerita ni sebenarnya bukanlah pasal buah-buahan. Ia tentang menjaga enjin utama kita, iaitu hati. Bila kita jaga hati kita daripada keraguan, secara automatik perbuatan kita akan jadi baik dan lurus. Dan sekarang, soalan ni untuk anda, untuk kita semua. Cuba fikir sejenak, dalam hidup kita sekarang, apa strawberry di pagar kita? Mungkin satu tawaran bisnes yang nampak macam terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Atau gosip menarik tentang seseorang yang kita tak pasti sahih ke tak.
Kisah ringkas ni sebenarnya bagi kita kompas yang jelas untuk kita hadapi pilihan-pilihan suka macam ni dengan integriti.